Subhanallah. Aku main masjid ni, kiri kanan atas bawah semua dia kubur. Kau bawah ke tempat semayang, dia ada masjidnya ada homestay. Buka tingkap kubur. Mana ni duduk? Ni tu aja. Kalau jumpa kubur ni, kita sampai nampak kubur, kita kata Assalamualaikum ya ahli riyad. Ahli riyad pun boleh, ahli kubur pun boleh. Tapi ada ulama beritahu pula, dia kata kalau kata ahli kubur, macam kata depa ya ahli kubur, kita ni ke ahli kubur, kita pun ahli kubur juga. Mana? Jadi kita kata ahli riyad. Ahli riyad ni ahli kampung. Assalamualaikum orang kampung. Antum sabiqun, nahnu insya-Allah lahiqun. Hampa pergi dulu. Kami nanti kemudian akan menyusul Al-Fatihah, baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang kampung kita hak mana dia pergi dulu. Kita akan menyusul kemudian. Sebab tu Nabi kata sunat mai ziarah kubur. Supaya ingat kita nak mati. Faham tak? Nak buat apa-apa pun ingat nak pergi mati. Jadi kita nak hidup ni sementara nak pergi mati ni nak buat apa? Buat perkara yang memudahkan kehidupan orang. Hak ni Nabi ajar. Buatlah nak buat apa pun, buat perkara hak mudahkan hidup orang sampai waktu sembahyang. Supaya hak tu membuktikan bahawa kita komit dan komited, menyatakan bahawa kita percaya Allah tu Tuhan kita. Kalau lepas ada nak sewa buat untuk wedding, Wedding kereta berbayar. Boleh. Ni, kalau bulan 12 ni kalau siapa nak nikah, kau nak pakai kereta, boleh lah, kira. Kan, kita buat sekali dengan driver, tak apa? Boleh dengan driver, sewa sekali dengan driver. Kan, kalau siapa kau nak buat pengantin ke, kan, nak rombongan, kok Penang ni, boleh cover lah, Penang, Perlis, kan, kok utara ni, sewa sekali dengan driver. Nak bagi bawa sendiri kau tak apa.